Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita buka dulu buku ini. Dah lama kita bukan tak mengajar, ialah macam tak mengajar lah. Buku ni Dr. Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman. Jadi dia ni buat 3 benda, iaitu kalau lihat di sini tentang teks Jawi di sebelah kanan, teks Rumi di sebelah kiri. Kemudian di bawah adalah nota kaki. Ini kelebihan dari buku ni. Kalau kita baca dia teks Jawi, maka kebanyakan kita berat sekali lah nak terima. Maksud dia nak memahamkan. Jadi ada teks Rumi. Maka ibu-ibu di sini saya buka teks Rumi lah. Saya teks Jawi pun boleh, teks Rumi pun boleh. Ya. Boleh. Kita guna teks Rumi. Bermula dengan biodata penulis. Kita ambil pada biodata pentahqiq, sebab dia ni orang masih hidup lagi, iaitu Ustaz Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, ataupun namanya adalah Abu Anas Al-Madani. Jadi orang kata apa, nak jumpa Nabi bila masa je. Dia mari ke tempat-tempat yang tertentu saja. Jadi kita guna buku dia bukan kerana ajaran dia, masalah orang kata apa, cara dia, tetapi buku ni cukup komplit. Nak berbanding dengan yang biasa, iaitu 2 sahaja ataupun 1 sahaja. Kalau buku Penawar Bagi Hati ni yang nipis, dia ada nipis, mungkin dalam 15 12 ringgit ke 15 ringgit. Ni buku apa? Tapi dia terwasit juga. Sama juga dia punya title, dia punya tajuk tu sama Ustaz. Dia tengok. Oh, ini apa nama, Nur Aini Abu. Oh, dia tak ada ni, dia tak ada Jawi saja je. Dia tak ada Jawi, sama aja. Ya. Tajuk saya sama mata. Memang. Sebab tentang Penawar Bagi Hati ni berkait dengan hati manusia. Semua benda tertakluk dengan hati manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ar-Rahman, Pemurah, Ar-Rahim, Mengasihani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan jin dan manusia. Tujuan mereka dijadikan adalah untuk beribadah kepadanya.
Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka menyembah aku. Surah Zariyat ayat ke-56. Tengok ayat dia sebelah. Yang buku puan tadi tu dia campur dengan syarahan dia. Allah telah maha mengetahui perihal perkara yang tersembunyi di dalam hati para hamba-Nya. Jadi kita tak perlulah bincang panjang-panjang. Itu adalah kerja Allah. Kerja Allah. Tak ada manusia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu sahaja hati ni. Ya, Allah saja yang tahu tentang hati manusia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala mata yang khianat, yang melontarkan pandangan yang haram secara bersembunyi, yang ingin membuat keburukan buat orang lain, dan Dia akan bertanya kepada setiap pendengar, telinga, pelihat, mata, hati dan lain-lain anggota tentang apa yang dikerjakannya pada hari kiamat kelak. Selawat dan salam untuk dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat seluruh alam. Itu Nabi SAW yang kita dapat. Orang kata apa tujuan Nabi ini dibangkitkan oleh Allah, yakni dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah rahmat kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Nabi ini tugas dia pula tak macam manusia biasa. Rahmatan lil alamin adalah kerja Nabi SAW, pembawa rahmat seluruh alam. Kita ni mungkin rahmat keluarga je lah, rahmat se-Malaysia. Nak pergi rahmat sedunia tu wallahu ta'ala alam. Nak pergi tu, nak dapatkan title yang Nabiullah, Rasulullah, kita tak akan dapat. Nabiullah, Rasulullah. Sebab tu Nabi ni special, seorang yang cukup istimewa kerana dijadikan sebagai seorang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras dan harta kamu, tetapi Dia melihat kepada hati kamu yang beriman. Ya, beriman, amalan kamu, hati kamu yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sahih Muslim. Dan selawat ke atas keluarga dan sahabat baginda yang membersihkan hati mereka daripada segala sifat yang tercela. Mereka menghiasi hati mereka dengan akhlak yang terpuji. Ini adalah sebuah kitab untuk permulaan ilmu tasawuf. Ini buku ni dibuat pada 1378 kata tak saya. 1378. Kalau kita tengok kita salah situ tu. Oh, okey. Tersilap saya ni. Biodata sebenarnya tak apalah, bacalah sendiri.
Cuma saya tersilap ingat ke apa nama pentahqiq ni, Abu Anas Al-Madani. Kait sebelah dapat kepada kata pengantar. Tak apalah. Buku ini dibuat pada tahun 1378, lebih kurang tahun 60-an, iaitu Penawar Bagi Hati. Dalam buku ni banyak kata-kata Imam Mandili ni, ataupun kita panggil sebagai Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Itu nama dia, Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir ni, buku dia banyak dia tulis tentang dia banyak kepada orang kata apa, tasawuf, dalam perkara-perkara yang membabitkan tentang masalah dalaman, masalah hati. Ni Syekh orang kata Abdul Qadir Al-Mandili ni, Abdul Muttalib Al-Mandili ni pula, dia merupakan salah seorang pengajar di Mekah, di orang kata di Masjid Al-Haram. Dia saja. Kemudian anak dia, tapi dia orang ni mati muda. Mati 50-an tak silap saya bila mati. Anak dia pun begitu juga. Lepas tu ada lagi cucu dia semua yang berasaskan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Penawar Bagi Hati 1378 Hijriah. Jadi tulis itu, buku ni dibuat oleh orang kata apa, Syekh Abdul Qadir bin Al-Mandili pada tahun 1378. Tahun 1378 ni 19 lebih kot, ya. Lebih. Dan selawat ke atas keluarga dan sahabat baginda yang bersihkan hati mereka daripada sifat yang tercela, yang terkeji. Mereka menghiasi hati mereka dengan akhlak yang terpuji. Itu melibatkan mereka yang bernama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini dinamakan sebagai kitab permulaan dalam bab ilmu tasawuf. Ya, dalam bab ilmu at-tasawuf. Tasawuf ni dia orang kata apa, bersih, ya. Tasawuf ni juga bermakna bukan sufi. Dia kalimah sufi itu lain pula, dia tasawuf lain, ada makna dia. Kita baca nanti insya-Allah. Kemudian perkara yang kelima ini ditulis itu nombor 5. Ini adalah sebuah kitab yang kecil. Kitab kecil je, tapi tengok kecil apa tebal ni. Tak, ini buku dia nipis. Nipis sangat. Terlalu nipis dalam kitab tasawuf ini. Adalah kitab yang kecil untuk permulaan ilmu tasawuf. Tengok dalam nota kaki, Ibnu Khaldun berkata di dalam bukunya. Ibnu Khaldun iaitu Abu Zaid bin Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun. Ini nama Ibnu Khaldun ni juga sebagai salah seorang yang mengadakan atau membuat buku yang bernama buku Al-Muqaddimah, ya, Al-Muqaddimah. Lahir pada tahun 1332 di Tunisia. Ini Ibnu Khaldun, ya. Dan buku ini Al-Muqaddimah ini mempunyai sebanyak 700 muka surat, akan lebih lagi lah, ya. Berkata dalam bukunya Al-Muqaddimah bahagian ke-17, ilmu tasawuf, ilmu ini adalah sebahagian daripada ilmu syariat
yang baru diasaskan dalam agama Islam. Ilmu tasawuf adalah sebahagian daripada ilmu syariat yang baru diasaskan di dalam agama Islam. Asar perjalanan ini adalah jalan umat Islam yang dilalui oleh para ulama salaf dan dalam kalangan para sahabat. Jadi ulama salaf tak tinggal macam mana. Di ulama salaf ni dia mengambil penting tentang yang berkait dengan persoalan hati manusia. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni menekankan kepada hubungan di antara satu sama lain berkait dengan hati manusia. Kemudian kita lihat para tabi'in dan generasi yang mengikuti kelas mereka selepas mereka, ia adalah jalan kebenaran dan petunjuk. Ya, ilmu tasawuf adalah merupakan jalan kebenaran dan petunjuk. Ia juga bermaksud beriktikaf dan mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah serta memalingkan diri daripada perhiasan dunia dan kemewahannya. Ini ilmu at-tasawuf. Itu kelebihan daripada orang kata apa, orang yang mempelajari ilmu tersebut. Dan ia bermaksud zuhud, iaitu tidak mementingkan kelazatan dunia, kemewahan harta dan kedudukan seperti yang dirasai oleh kebanyakan manusia. Mengasingkan diri daripada makhluk yang lain untuk beribadah. Hal ini diketahui oleh para sahabat dan generasi muslim yang terdahulu. Ini orang kata paragraf ini ataupun perangan ini menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi, generasi tabi'in, tabi'in. Dia orang mesti ikut, bukan ikut buku ni. Buku ni baru, yang 178. Maknanya ilmu tasawuf ini dilalui oleh para salafus salih, yakni mazhab sahabat-sahabat, begitu juga dengan tabi'in. Ketika perasaan mencintai dunia mula tersebar pada kurun 12 Hijrah dan selepasnya, serta era manusia cenderung kepada dunia, orang yang mementingkan ibadah menamakan diri mereka sebagai kelompok sufi. Sufi ni pakaian yang dipakai oleh golongan-golongan tersebut. Bila dunia hari ini, manusia mencintai dunia, maka lahir golongan-golongan tersebut. Maka mereka mengatakan mereka adalah sufi. Ya, sufi. Kalau kita ni, golongan ni dipanggil berada dekat Mekah, dekat di Madinah, ada tempat dia orang yang khas. Itu tempat kita nak kata apa ya, kalau kaki, gitulah lebih kurang. Kalau kita pergi ke Madinah, kita akan ziarah makam, 3 makam, ya, makam Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar, kan. Ini kita. Belakang tu adalah tempat dia orang melepak-lepak. Golongan tasawuf. Golongan tasawuf tadi ni. Dia bukan duduk dekat kawasan rumah banglo ke rumah teres ke. Itulah tempat dia orang duduk bersantai, orang kata riadah ke apa ke, semuanya di situ. Maka golongan yang terlibat dalam PN macam itu ialah bernama golongan sufi. Dia orang tu, ya, sufi. Al-Qushairi,
Makin hilang nombor ni hilang lah. Al-Qushairi. Okey. Sebab saya nak kena tengok sana. Kalau tak ada pun tak apa nama saya punya tu tak ada masalah. Dia kena tengok situ. Jadi nak kena tengok atas ke bawah tak? Al-Qushairi. Al-Qushairi ni asal namanya ialah Abdul Karim bin Hawazim. Panjang nama lah. Kunyahnya Abul Qasim. Kunyahnya Abul Qasim. Perkataan sufi ini tidak diambil daripada bahasa Arab. Tengok sebut kan. Sufi ni bukan tasawuf. Tasawuf ni kalau ta, sad, waw, fa. Tasawuf, ya. Sufi ni tidak diambil daripada bahasa Arab maupun secara qiyas. Ini orang kata apa? Amboi, payah melalui kaedah nahu bahasa Arab. Ini bukan daripada sama ada perkataan ini jelas daripada bahasa Arab ataupun secara qiyas, sama ada melalui kaedah nahu bahasa Arab. Yang jelas, apa yang jelas adalah istilah ini berbentuk gelaran. Sesiapa yang mengatakan ia diambil daripada perkataan as-safa. As-safa yakni sad, fa, alif, hamzah, iaitu bermaksud suci, atau perkataan as-suffah adalah jauh daripada kaedah bahasa Arab. Beliau berkata lagi, ia juga dikatakan diambil dari perkataan as-suf. As-suf. Dia bahasa Arab itulah. Kalau kita tak faham as-suf, tasawuf, sama aja, tapi ada makna yang berbeza. Berbeza. Sejenis kain daripada bulu. Ini kerana mereka tidak mengkhususkannya bagi memakainya. Tidak khususkan bagi memakainya. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, lahir pada tahun 823 Hijrah dan wafat pada 1421 di Mesir. Orang Mesir, ya. Dia ni pula banyak membincangkan masalah dalam mazhab. Orang kata apa, kita sendiri membincangkan ilmu-ilmu tasawuf, ada membincangkan tentang keadaan pembersihan jiwa, memurnikan akhlak, mendirikan akhlak yang mulia secara zahir dan batin untuk mengecapi kebahagiaan dunia akhirat. Tasawuf adalah ilmu yang membincangkan tentang keadaan membersihkan jiwa manusia. Tasawuf ni ilmu yang membincangkan tentang pembersihan jiwa, menunaikan akhlak atau memurnikan akhlak, kemudian mendirikan akhlak yang mulia secara zahir dan batin. Itu dari sudut makna Syekh Zakaria Al-Ansari Al-Misri, iaitu dia kata tasawuf ini adalah ilmu yang membincangkan tentang keadaan pembersihan jiwa. Kalau kita pergi 10 benda tadi ni, insya-Allah, yang mana
tangan, mata, telinga, lidah, perut, faras, tangan, kaki. Ini semua dari sudut maknanya ilmu tasawuf kena jaga belaka. Yang lagi jaga belaka. Kemudian kitab ini ditulis untuk memberi peringatan kepada saya. Ni yang tulis ni Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandiri. Kitab ini dinamakan Penawar Bagi Hati tahun 1378. Tanda sikitlah senang, nak ngapai payah. Bertujuan bagi menerangkan perkara yang wajib dibersihkan dan dihiasi oleh hati. Saya menulis dan membahagikan perbincangan kita ini kepada satu mukaddimah dan 3 bahagian perbincangan. Satu mukaddimah dan 3 bahagian perbincangan insya-Allah di kitab ini. Saya mohon kepada Allah Subhanahu, semoga kitab ini dapat memberi manfaat kepada saya sendiri dan para pembaca sekalian. Seterusnya, semoga kitab ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amalan ikhlas semata-mata menuntut keredaannya. Allah SWT maha berkuasa atas setiap sesuatu. InsyaAllah kita doakan pemilik buku ini akan mendapat kebaikan kerana kita juga mendapat kebaikan itu. Dari kitab yang nipis, besar-besar jadi tebal dan sebagainya, bukan pasal tebal tu dia buat, tapi kerana anak-anak murid yang alim yang boleh menulis dan mentahqiqkan lagi, orang kata apa, bahasa-bahasa yang tidak, orang kata apa, tak sampai kepada kita. Itu penting. Sebab dalam ni pun dari hamba namakan akan dia. Tengok sini kan. Dan hamba namakan akan dia dengan. Jadi payahnya nak sebut makna tadi ni. Jadi ustaz ni mari, Ustaz Abdul Basit bin Abdul Rahman, dia bercakap, menulis biar sebab cepat kita faham. Saya harap begitulah. Nak baca pun boleh dalam bahasa Jawi, tapi tengok tak ada nak sama dengan orang kata apa, dengan kita buat ni memang jauh berbeza. Dan pada menerangkan barang yang wajib, sebab yang dibersihkan daripadanya dan dia dibacalah. Itu maksud Rumi. Kita payah nak baca baca Rumi. Itu tujuan dia. Ya, insya-Allah. Pendahuluan, kita ambil juga. Pendahuluan pun jauh besar. Pendahuluan ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rif ilmu tasawuf adalah ilmu bagi mengetahui segala kelakuan hati manusia. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, ataupun kelakuan yang dicela seperti dengki dan berbangga diri. Itu ta'rif ataupun makna at-tasawuf. Ya, tasawuf. Ilmu tasawuf adalah satu ilmu bagi mengetahui segala kelakuan hati. Itu aja. Nak panjang lagi, kelakuan itu berdasarkan kepada yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan merendah diri. Yang paling penting, tasawuf atau ilmu tasawuf adalah satu ilmu bagi mengetahui segala kelakuan hati. Siapa pun tak nampak. Tak ada siapa pun nampak kelakuan hati saya macam mana. Kan? Hati. Jadi saya pun kena buat baik. Buat baik lidah. Buat baik perangai. Oh, baru nampak ustaz ni buat baik ni. Tapi dalam terdiam tidur,
tak cakap apa. Tak tahu sama ada baik ataupun jahat. Itu ilmu tasawuf tadi ni. Dia mengetahui tentang dalamnya kelakuan hati seseorang tadi. Duduk seorang macam ni, duduk seorang, saya diam, tak bercakap, tak bergerak, diam aja. Maka dalam hati saya ni orang tak tahu apa dia buat. Dia mari mana orang tegur, apa khabar, baik, lembut rupanya, baik rupanya ustaz ni. Ini ilmu dah sedap dari sudut hati, kelakuan hati, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Ini kelakuan hati. Sebab tu sahabat-sahabat cerita, kalau dia orang kata apa, dia orang dengan sahabat-sahabat memang baik hati. Sahabat-sahabat dengan sahabat-sahabat maka sering berbuat baik. Bukan saja-saja, memang ikhlas daripada hati dia orang. Dan ikhlas ni juga termasuk dalam ilmu tasawuf. Ikhlas di dalam. Ya, dalam ikhlas nampak tak ikhlas macam mana? Tak nampak. Ikhlas daripada sifat-sifat yang terpuji daripada hati yang baik. Ya, tak ikhlas tak baik. Ya, hati ni dua, jahat atau buruk. Yang baik, yang cantik, itu hati yang baik. Kalau dalaman tak baik, sebab tu Nabi SAW sebut hati ni ada dua bahagian. Baik niat, insya-Allah. Kemudian dapat satu. Hati yang tak baik, tak dapat apa-apa. Nampak tak? Dia baik, niat baik, nak buat baik, dia dapat itu. Tapi dalam hati dia, jahat kan, tak payah buat gitulah, kan? Tak dapat apa-apa selagi dia tak bukti. Maka pahala dan dosa berdasarkan apa yang dibuat. Kalau dibuat baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jahat, buat tak buat satu, tak buat tak dapat, tak dapat apa. Bila buat je satu je. Kalau buat baik, buat. Jadi tak buat baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 100,000. Itu buat baik. Dia bagi 10 sen je kat orang. Alamak 10 sen je, itu nilai utama kita 10 sen. Kalau anak-anak kecil, anak-anak yang susah, 10 sen, Allah seronok lah dia. Seronok tu, tengok, kerana 10 sen tadi ni, seronok tu lain. Tapi kalau jahat, satu jahat dia dapat. Dia buat jahat, kata apa, handphone satu je lah, kan? Ada ambil orang kejahatan dia. Tapi kalau dia pulangkan balik, dia dapat 10. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ni adil seadil-adilnya. Bukan kerana jahat dan baik itu sama, tapi jahat itu berbeza dengan kebaikan kita buat. Contoh you all mari sini, kebaikan, ya Allah, banyak kebaikan. Jahat satu. Kebaikan mungkin yang depan dapat 50, belakang 40, 30. Berarti baik. Betul tak? Baik. Yang ni 40, 30, 20, 100. Tapi jahat satu. Tapi pasal apa orang sukakan jahat? Nabi SAW cakap gitu. Niat baik, niat satu. Kalau buat 10, 20, 30. Niat jahat tak ada apa. Tapi kalau dia buat satu.
100-200 tak ada. Adalah kelebihan kebaikan daripada hati yang baik. Tapi masalah dia, kenapa orang buat jahat? Ya, dia tak nampak jahat tu sebenarnya akan kena pada diri dia sendiri. Jangan sabitkan jahat itu hantar kepada orang lain, dapatkan dia semua. Kalau baik, orang lain dapat kebaikan. Dia dapat, orang lain dapat. Jahat ni orang buat, dia dapat kejahatan. Dia kena. Betul, ramai orang kita suka kepada kejahatan. Wallahu alam, pasal apa? Orang buat sendiri kan. Pasal apa pakai suka benda jahat dengan suami? Popek. Oh. Tak. Dengan anak-anak kan. Okeylah, bukan anak-anak, bukanlah suami, bukanlah. Dengan jiran keluar rumah aja, jiran. Keluar rumah aja. Cukup dah. Sebab tu saya dan Umar kata, baik itu kamu keluar dari rumah, lihatlah jiran-jiran kamu yang lain tu semua baik-baik. Yang tak baik kita je. Maka kamu adalah orang yang terbaik. Bila kata dia jahat, dia perbetulkan kejahatan tadi. Sebab itu, apa sahaja yang kita berdoa sekalipun, kan, tentang kejahatan kita, Allahumma ajirna minan nar. Allah, lepas salam kita ucap apa? Lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Alhamdulillah wa rusmayah. Dah. Astaghfirullahalazim. Pasal apa? Sebab atas diri kita ni, alim biarlah dia. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Daripada segala dosa, dan aku akan kembali kepada dia. Allahumma ajirna minan nar juga. Nak minta syurga ni sikit je. Sebab Nabi macam tu. Dia tak perlu lah minta banyak. Ya Allah, sesungguhnya aku ini, tengok. Tak ada ya Allah, sesungguhnya aku ini sembahyang 500 hari semalam. Aku berpuasa di bulan Ramadan. Pelik lah dengar orang macam ni. Ilahilah tulis pada, walaupun syair ini memang ada orang sebut tikaikan, tak apalah. Tapi Syafi'i, ilahilah tulil firdausi ahla. Fikir balik, aku ni tak ada layak untuk syurga. Ya. Ujungnya ceritalah dosa dengan Allah. Kalaulah Imam Syafi'i atau ulama-ulamanya mikirkan dosa dia orang dengan Tuhan, ini kan pula kita yang duk ikut dia sekarang. Kena cek balik. Sebab tu kita ni, tasawuf ni lebih kepada ilmu meruntun hati manusia, sama ada nak jadi baik ataupun tidak baik. Hati manusia ni macam tu. Allahu Akbar.
Mempelajari ilmu ini adalah bagi mengosongkan hati seseorang daripada mempercayai selain daripada Allah dan menghiasi hatinya untuk memandang kepada Allah. Maksud dia, jangan kita rasa ada selain daripada Allah. Dalam jiwa kita senang nak minta tolong, tetapi mintalah tolong dengan Allah. Ilmu tasawuf ni, faedah dia ialah mempelajari ilmu ini adalah bagi mengosongkan hati seseorang itu daripada mempercayai selain daripada Allah. Jangan percayalah minta tolong sana, minta tolong sini dari dia. Tapi cara yang sama adalah berbalik kita kepada minta tolong dengan Allah. Tak ada benda lain. Kita sakit ubat, sakit Panadol, kita terlupa Allah. Ni hati dia, ni faedah dia. Kita lebih kepada Panadol, sakit kepala, Panadol. Sakit kepala, Panadol. Soluble, demam. Kena 4 hari baru ni apa nama? Kena beri Kak Faridah, Kak Ferry baru ni hantar anaknya dia orang pergi semua tak kena sakit. Saya, isteri saya, cucu saya semua kena meleleh. Nah, gitulah. Influenza. Tak pernah kena influenza. Pelik kan? Tapi saya rasa bukan saya kena influenza tau. Mungkin saya ke cucu dia sekali lah. Dia orang kata cucu start tu kena juga. Yalah. Sebab saya bersin Hashim hari yang ke-7, hari Jumaat petang. Anak pergi beli ubat, makan kau okey lah. Tapi dia hingus meleleh. Dia kata influenza, kena kuarantin 4 hari, 3 hari. Panjang cerita hadis tasawuf ni. Menarik lah. Saya ni ceramah lebih tak umat. Tapi pelajarilah ilmu ini adalah untuk mengosongkan hati seseorang daripada mempercayai selain daripada Allah. Tak ada tasawuf ni ada benda lain daripada Allah. Penting. Sebab tu orang kata tasawuf ni ilmu macam alah, tak ni tak apa dah. Dia merupakan syariat yang dibawa oleh Islam tu sendiri. Ya. Jangan kata ilmu ni ilmu baru. Tidak. Cuma sahabat-sahabat tidak sebut ilmu tasawuf ni pada mulanya, maka ulama-ulama yang terakhir ni mungkin letakkan tasawuf tadi ni. Skop perbincangan perkara yang dibincangkan dalam ilmu ini adalah sikap seseorang manusia itu berpunca daripada hati. Perkara yang dibincangkan dalam ilmu ini, sikap seorang manusia itu adalah datang daripada kelakuan gerak-geri hati dia. Sebut tadi kan, duduk seorang senyap, tidur je, tengok, tak tahu ke baik ke jahat hati tadi ni. Dalam tak nampak. Yang nampaknya adalah Allah. Tengok dia bangkit tidur semua, pergi alhamdulillah, kemudian ambil semayang subuh, maka baiklah dia. Baik dia ni, dia semayang. Nampak tak? Kalau bangkit tidur, menjerit sana, basuh tangan, tapi tak semayang, jahatlah dia. Senang cerita. Nak tahu jahat ke baik, permulaan bangun tidur. Bangun tidur, baik ke jahat? Dia bangun tidur, dia ambil air semayang, dia semayang subuh, baiklah dia ni. Boleh buat kawan. Yang seorang tu bangun tidur, yang datang period haid tu cerita lain lah. Bangun tidur, dia pergi air semayang,
dia ambil yak semayang, dia tak ambil semayang, dia lebih kurang, dia buah lebih kurang, tocang, bukan baik, dia tak baik. Dan Nabi sebut dalam hadis sahih, orang yang tidur tu, saya baca hadis sebelum ni, bahawa dia tidur, syaitan akan ikat 3 ikatan. 3 ikatan. Hinguhnya pun tak bebel. 3 ikatan. 1, 2, 3. Maka dia kata dekat telinga manusia, alaika naumun tawilun. Tidurlah, malam itu masih panjang. Dia punya cerita tu kodlah tu. Maka dia pun tidur. Kemudian lepas dia bangun tidur, lelaki ni dia kata apa? Alhamdulillah, Bismillah ke, Masya Allah ke apa ke, zikrullah. Maka hilang 1 ikatan tadi ni. Hilang 1 ikatan. Dia kat kepala, qafiyati ra'si ahadikum. Qafiyah, ni qafiyah. Ra'si ahadikum, dipegang, diletak qafiyah tadi ni pada penutup kepala kita. Ra'si ahadikum. Qafiyah ni penutup. Maka diikat, diketuk ni diikat. Dia bangun, alhamdulillah, dia bangun tidur. Maka hilang 1 ikatan. Kemudian fa tawaddaa, dia ambil yang semayang, maka 1 ikatan longgar. Kemudian dia semayang subuh, Allahu Akbar, hilang 1 ikatan. Maka 3 ikatan ini hilang. Itu adalah fa asbaha tayyiban nafsi. Tayyiban nafsi. Fa asbaha, berpagilah ia, tayyiban nafsi, mempunyai jiwa yang cukup baik. Nabi sendiri tak cerita tentang perbuatan yang bangun semayang tadi, tidak. Nampak time semayang semua, maka itulah adalah orang yang paling baik. Kalau tak baik benda, tak buat benda tu, maka dia bukan di kalangan orang yang baik. Tapi kena ingat, yang dosa itu 1 je, untuk dia je dekat. Orang lain tak dapat dosa, dia saat semayang. Orang lain tak dapat, dia seorang duk simpan. Dah lah, dia tak boleh kongsi dosa dengan orang lain. Tapi kalau baik, orang lain dapat kebaikan. Orang lain dapat kebaikan tadi ni. Hukum mempelajari ilmu adalah fardu ain untuk yang berakal dan baligh. Berakal dan baligh lah. Kalau tak baligh macam mana? Boleh belajar. Budak-budak je 3 tak belajar, tak boleh lah. Ya. Ilmu ini dia ambil dari Al-Quran dan hadis. Ilmu ini dinamakan ilmu at-tasawuf. Itulah paling kita nak faham sikit, insya-Allah. Saya minta maaf, saya kena baca type kandungan semua ni supaya kita nak kena faham permulaan kitab ni ditulis oleh orang kata apa, pensyarah kita ini. Ilmu tasawuf bermaksud, jadi ambil daripada ilmu kitab ini, namanya ilmu tasawuf, bermaksud membersihkan segala anggota yang zahir dan batin daripada segala perbuatan keji. Ia bertujuan untuk menghasilkan hati yang bersih daripada sifat tercela. Ya, jadi apa yang kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni,
bermakna 7 ini adalah merupakan daripada buat kurungan macam tu ke hati. Semua benda tadi ni 8 semua daripada hati manusia. Mata tengok pakai hati, telinga hati, kemudian lidah hati, perut hati, faraj pun hati, nampak nafsu, kemudian tangan di luaran kita nampak, dan kaki. InsyaAllah 7 benda tadi ni buat cantik ni, dah putih ni buat gitu, buat koma ke apa, pandai lah, tak cari tolak-tolak sama hati. Senang. Kita perlu sentiasa ingat dan sematkan dalam hati bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan beberapa nikmat yang besar. Antaranya adalah Allah adalah anggota tubuh badan kita yang wajib kita mensyukuri dan memeliharanya. Tengok dia kata, nikmat yang besar. Siapa dapat mata, telinga, lidah, perut, paras, tangan, kaki, nikmat yang paling besar. Ada orang tak dapat satu, tiba-tiba mata tak dapat. Ada orang dah tak dapat 2, telinga dengan mulut pula pekak. Betul ya? Mulut ambil bisu. Yang paling baik, yang buruk tadi paling baik, buruk betul. Mata dia buruk lah. Mata. Mata. Kalau telinga, pekak. Mulut bisu. Mata dia punca. Dia buat jahat. Cuma dia bercakap main itu lebih kurang lah, bukan daripada asal. Begitu juga dengan pekak, dia tak dengar. Tapi dia tengok perempuan cantik, nafsu tak? Nafsu tak? Faraj dia. Ya. Kemudian orang kata apa, mata dia tengok benda macam dia tengok, oh cantiknya dia pakai kereta BWD, cantiknya pakai kereta smart. Siapa? Dia cuma dia ni pekak dan apa tu? Pekak dan bisu. Pekak dan bisu. Pekak dan bisu. Subhanallah. Dia 3 benda cukup dah. Tak cukup. Kalau dah semua cukup, itu nikmat yang paling besar daripada Allah. Semualah ni. Ada sini yang ada yang buta ke? Ada. Ada? Tak ada. Yang pekak ada ke? Pekak buat-buat tu biasalah. Kurang mendengar, kurang saja. Kan. Tak ada. Semua apa dia? Dia buat-buat pekak, ya betul. Buat-buat bodoh, betul. Tu dalam tebuk tu. Kalau buta mata, telinga tu tak. Lepas tu itu lain lah. Tak nampak. Sebelum dia nampak. Dia nampak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari dia kitab ni kebanyakan dia tak tulis ayat Quran, dia tulis makna saja. Kitab ni. Pada hari itu kami tutup mulut mereka,
kedua tangan mereka untuk memberitahu kami, dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka usahakan. Kaki jadi saksi. Apa kerja tangan? Gini. Apa kerja hati? Gini. Kerja kemaluan dia begini. Begitulah keadaan dia. Siapa cakap? Kaki. Dan kaki mereka menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu Akbar. Ini payah ada kaki. Puan-puan pergi Skandinavia, kan, pergi London, pergi Netherlands, masuk tu buat macam mana pun, kaki dia cerita. Sebab apa? Di mana saja bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu cerita tu betul. Di mana saja bumi dipijak, di situlah segala benda kita tanggung. Dipijak tadi ni, wallahu alam. Dia cerita macam mana? Wallahu alam. Ceritalah keadaan yang berlaku pada tangan. Kaki ni mari daripada hati manusia, kan? Nak pergi buat maksiat, hati. Buat maksiat. Okey, hati, tangan ni, kaki, jom. Nak buat benda, nak tengok mulut-mulut cakap, hati. Dia ni awak lah, hati. Sebab tu hati ni memang menjadi satu yang cukup sukar untuk kita, orang kata apa, nak memperbetulkan dia. Hati kita ni cantik, tetapi hati jadi hitam. Sebab tu hadiah yang paling besar ialah hadiah hati. Hati binatang, Nabi buka bagi hati. Ini mahal ni. Orang pegang biasa. Hati ni hitam, ambil lah. Tak berani dia orang makan. Hati hitam, hati binatang. Tapi binatang tak tahu lah, cerita. Betul hati kita ni, orang kata apa, kalau dibiarkan hati saja hidup, kan, pun cukup memadai. Hati ni, dia semua hati. Disebabkan 6-7 perkara tadi ni, hati jadi baik ataupun hati yang tidak baik. Wallahu a'lam. Yang seterusnya, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsira mimma ta'malun. Dan semasa kamu berselindung ketika melakukan dosa di dunia dahulu, bukanlah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kamu yang berdosa itu, akan tetapi kerana kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan yang kamu lakukan secara bersembunyi. Bukan tu tak? Tapi kita rasa Allah tu tahu apa yang dia buat tadi ni, tapi sebenarnya tangan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, tangan, hati, semua benda tadi ni akan menjadi butir-butir maklumat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita buat biasa je, sebab tu kita kena ingat duduk seorang pun ya, tak seorang pun ya, ramai pun ya, tak ramai pun. Gitulah keadaan dia. Oh, ini masalah hati Kerana mata, telinga, lidah, perut, paras, tangan, kaki. Cuba kita tengok mata kita macam mana. Dengan suami juga dah, dengan isteri. Mata, maka kedua telinga mengacum, mengumpat. Dengar, lidah mengata ke orang, dikir kepada Allah, perut, kemudian faras, bagilah faras. Tapi ada yang jahat ialah yang buat sejahat-jahat je lah, tangan dan kaki. Maka tidak dapat sembunyi ataupun lari daripada segala saksi itu. Tak boleh lari. Apa kata tangan? Tiba-tiba waktu itu kaki pun cakap sekali. Tiba-tiba faras pun keluar kali cakap juga. Telinga pun cakap juga. Mata lagi lah. Mata paling besar sekali. Ini untungnya buta tu, tak nampak. Kau tak ikut mata apa aku nampak. Itu kelebihan dia. Dia buruk di dunia tapi baik di akhirat. Kita mata ni jaga elok, Masya Allah. Punca mata lah. Saya nak cerita mata ni berat. Memang berat mata. Kalau dibagi mata kita jadi di kepala je, tak dari keadaan kepala, mata je. Ya. Tengok kereta, motor. Oh, rumah besar rumah. Mata, telinga tak dengar. Macam rumah besar. Ya besar. Macam mana besar? Macam mana besar? Besar. Nganga dia. Semua tak cerdik ni. Tapi mata, Allah bagi dia telinga, Allah bagi dia tak dengar tak apa, tapi mata. Orang bisu boleh cakap khalwat. Bisu pekak, dia tangkap khalwat dengan pasangan yang pekak. Boleh gelak. Tapi orang buta, Allahu Akbar. Bukan kita nak minta buta. Orang buta tak tahu benda. Macam mana dalam tu, macam mana pakaian dia, cara dia. Subhanallah. Kawan ada di Pakistan, dia buta, tapi ya Allahu Akbar. Kita duduk seorang kadang malu. Buat apa? Dia hafal Quran. Dia hafal Quran, dia lekat je lah. Kita ni jahat kita pasal mata, bukan pasal hati. Sebab dia kata mula-mula sekali lah mata, lepas tu telinga, lidah, baca buku. Tapi menulis bukan dia. Dia tak boleh nulis sebab tak ada braille apa semua. Masa kat Pakistan dulu ni ada seorang tukang tulis, yang tulis terlenguh dah. Tulis kerja dia menulis budak tu. Bila lantik engkau tengok apa, kau tak puasa kan, ni budak-budak tahun akhir ni. Tapi Masya Allah, tak lulus. Walaupun kata-kata tak dapat baik, tapi dia lulus. Kami ni tak lulus, maksud dia
Tak naik kelas ha? Ada 3 tahun budak negeri saya 3 tahun balik. Buat macam mana ada macam tu? Umur daripada budak tu Senawai 1, dia duduk satu. Kau kata 4 dah. Kawan daripada Ghana, baca tak tidur, dia dera mata dia. Besoknya lepas periksa dia balik ke Ghana. Cukup dah. Sebab apa? Allah tak nampak benda langsung. Walau dia nampak, Allah tak nampakkan dia menangis pasal tak nampak. Dia baca apa, dia mengapa, tak nampak. Celik tu mata. Dia bukannya orang kata apa, buat jahat, tidak. Cuma tak tidur je. Tapi tak tidur itu merupakan kejahatan mata. Siang dia main ke, malam dia baca. Dia main, budak-budak ni. Kita ni orang biasa ni kecil-kecil main apa, baca ada buku semua. Lepaslah kita. Itu cara dia. Maka tidak dapat sembunyi ataupun dari seperti itu, melainkan dengan cara yang meninggalkan kejahatan secara keseluruhan. Ini kerana segala anggota yang menjadi sakti itu sentiasa bersama kita setiap masa dan tempat. Saya, penulis, akan bincangkan tentang 7 anggota tersebut dalam 7 pasal subtopik. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, ni kita baca kisah ni je lah. Tak masuk lagi bab pun. Sebab tadi penting kita nak tahu tentang tujuan dia. Kalau orang ustaz-ustaz kita buka tasawuf, duk cerita mata, benda mata. Nak cerita bahawasanya hati itu paling penting sekali. Hati tuan-tuan saya tak tahu macam mana. Hati perempuan saya tak tahu macam mana. Hati saya pun tak tahu macam mana. Kan? Itu ilmu tasawuf. Yang membalikkan orang kata apa, menceritakan tentang hati manusia. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Mudah aja, perihal 7 anggota. Tapi yang Rumi, kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Senangnya perihal 7 anggota. Nah, tahu. Bab yang pertama, mata. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sepasang mata untuk faedah dunia dan akhirat. Faedah mata untuk manfaat hari akhirat adalah supaya kita dapat melihat langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Ia bertujuan agar kita dapat melihat bukti kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah faedah mata kita diberikan di muka bumi ini. Kita tak cerita faedah mata di akhirat. Faedah mata atas muka bumi ini maksudlah untuk akhirat, yang mana lihat bumi, matahari, ini tujuan tentang akhirat, kewujudan, keesaan dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, sepasang mata juga bertujuan bagi melihat Al-Quran. Tengok, mata dijadikan kita untuk melihat Al-Quran. Sebab apa? Sebab mata kita macam itulah selalunya kalau boleh. Al-Quran. Tujuan mata ialah bagi melihat Al-Quran. Kemudian melihat jalan menuju ke masjid untuk menuntut ilmu.
Tengok, ni kita mari sini dah betul. Mata kita ni dapat kebaikan. Mata kita dapat kebaikan, belum cerita kaki lagi. Nampak tak? Mari ke masjid belajar ilmu. Mata tadi ni nak pergi mana? Masjid Baitul Masyarah. Oh kau ni ni ada rumah atas bukit. Sampai daripada rumah kita ke Masjid Damansara, saya lah paling jauh sekali. Walaupun saya mengajar pun dapat juga. Kira mata je, belum cerita telinga, belum cerita kaki. Begitulah keadaan dia. Sebab tajuk ni bab mata. Faedah untuk dunia pula adalah seperti melihat perusahaan kerja kita. Ya, tengok kerja kita macam mana, usaha kita macam mana, bisnes kita macam mana. Walaupun tidak meletakkan bahawasanya tentang akhirat semata-mata. Dunia, bank dunia, buat kerja mana? Proton. Orang kafir boleh pakai proton, orang Islam boleh pakai, tetapi kita buat itu untuk kebaikan. Kata tadi ni, maka dia dapatlah kebaikan mata. Juga menyelamatkan diri kita daripada ditimpa segala perkara yang menyakitkan. Kita menyelamatkan diri daripada perkara yang menyakitkan. Tengok mata tadi ni ada aksiden, kita pun kena pergi ke jalan ke lain. Kalau mata tak ada, aksiden sekali. Mata tak ada, aksiden sekali. Ya, berjaranglah orang buta bawa kereta, kan? Kena faham pula. Orang baik ni bawa kereta orang buta. Seterusnya, cara untuk kita mensyukuri nikmat mata adalah dengan memeliharanya segala perkara yang haram. Itu menjaga nikmat mata. Perkara yang paling dahsyatnya ialah jangan tengok benda yang Allah haramkan kita tengok. Allah, ini cerita Kuala Selangor mari sini nampak motor perempuan naik. Allah, tak apa Allah paling. Allah paling. Allah. Allah. Dosa satu. Nak tambah apa tu okey dah, tak ada dah perempuan. Tak ada dah. Kita pakai touch and go. Kita pakai smart tag, pakai RFID. Tak ada dah. Habis dah ada budak. Dia buang kat mana tau? Tak timbul lah dalam berita pula kata 12,000 orang dibuang sebagai tol. Tak ada. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Kalau semua kena ada, wallahu alam, kena buang lah. Bukan kena buang dia berhenti secara apa nama, BSS. Gitulah kot. Seperti melihat perempuan yang bukan mahram. Tengok perempuan yang bukan mahram. Tengok tak apa anak perempuan ni, tiba-tiba dia tak pakai tudung. Ini Allahu Akbar. Ini banyak cerita ni. Dan melihat aurat lelaki. Lelaki tak apalah, semua pakai macam ni. Haji Mat, Datuk, elok pakai. Keluar kita bukan. Lelaki kita pakai sependek.
Tengok je lah salah. Tertengok tu tak apa. Tertengok tak apa, jangan tertengok-tengok. Maka kita hendaklah sentiasa berusaha memelihara mata kita daripada segala yang haram. Itu berat. Kalau kita hanya ataupun melihatnya sebagai satu benda yang biasa. Tak ada benda yang mengatakan tengok benda yang haram itu adalah perkara biasa. Anggaplah melihat benda yang haram itu perkara yang tidak biasa. Ini nak mengajar kitab ni, kita sekali pula terasa. Ya, ni tasawuf ni berat. Ilmu tasawuf ni benda yang paling susah untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Saya pun duk fikir banyak nak mengajar ke tidak kitab ni. Simple je. Kita biasa. Kita biasa. Tengok yang haram, tengok yang tak haram. Memang tengok gambar tu daripada mulut sampai habis. Sejam. Kita jarang tengok TV Hijrah. TV Hijrah berapa je yang tengok. Drama-drama TV Hijrah semua tak orang. Tak apa. TV pada tahu TV 3. Daripada membaca berita sampai keluar berita. TV Hijrah lagi apa? Apa TV Hijrah lah ya? TV Hijrah Oasis. Allahu Akbar. Ini banyak benda perkara yang membabitkan soalan mata. Firman Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah wahai ni terjemahan surah An-Nur ayat 30. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman, orang lelaki beriman, supaya mereka tundukkan pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Allahu Akbar. Ini pandangan mata dan kemaluan, maruh. Tak usah ada bohong lah. Bagi lelaki dia macam tu. Jaga mata. Wa yahfazu furujahum. Jagalah kemaluan mereka. Ada sebab. Sebab itu lelaki dia suka pandang perempuan. Lelaki pandang perempuan. Perempuan dia pandang lelaki lah, pandang lain. Dia tengok lelaki ni kaya ni, ada. Kita lelaki, dia tak pandang kaya, tak pandang harta, tengok cantik. Tapi lelaki ni jaranglah minta maaf. Saya menikah dengan orang rata ribu pasangan dah. Saya tengok lelaki ni muka macam berpedom je, tapi bini dia cantik. Bini cantik, putih melepak, gebu-gebas. Laki ni nama dia Naina Ali Merken. Lah,
Kulit hitam je. Yes. Dia bukan pandang muka lelaki tadi ni. Kalau lelaki tadi, perempuan, muka macam lelaki tadi, kita, alamak. Ya. Yeah. Lelaki ni pandang cantik, insya-Allah dah berkemau ke dalam. Hati manusia ni macam tu. Hati manusia macam tu. Dia tak macam perempuan. Kekayaan, yang paling perempuan ni kalau boleh kerja, kaya, kat mana kerja, apa benda, muka nombor 2. Oh, sebelah dah. Ya Allah. Tak apalah. Firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu perintah. Maka wajib hukumnya, wajib setiap hambanya menundukkan pandangan matanya daripada memandang kepada yang haram dan menjaga kemaluannya. Sekiranya perintah ini tidak tunaikan, ya Allah, maka hamba tersebut telah melakukan sesuatu yang buruk dan layak ditimpa kemurkaan dan siksa Allah yang amat berat. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Perempuan adalah lelaki, mata dan kemaluan. Perempuan ni lain. Lelaki, bini dia mati hari ni, minggu lepas kahwin. Ya. Laki dia, bini dia meninggal. Laki, isteri dia stroke, bukan saya. Bini dia kena stroke. Laki dia minggu lepas dah kahwin. Kahwin lain. Itulah umur orang lelaki. Bukan haram. Boleh. Perempuan, Allah, dah menikah, suami dia kena stroke, dia begini jalan cengkeh-cengkeh, lepas tiba-tiba mati. Dah 4 bulan Islam pula turut-turut, lama pula tunggu. Dan dia boleh sabar 4 bulan Islam turut-turut, walaupun dia dah menopause. Ni aku ni tak ada darah haid, dia kata boleh menikah lagi. Oh, dah. Tak boleh. Tak boleh. Yes. Udahlah. Cukup sekadar itu. Sebelah dah. Tengok buku sebelah tu. Kat sebelah, masya-Allah, akbar. Kitab ni memang kalau baca sikit dia boleh faham. Tapi main tu yang cakap pula tukang ceramah pula. Jadi faham dia banyak lagi. Tengok baca baris faham, insya-Allah. Saya lebih kata dia orang, boleh ke hantar bawa ni kan, insya-Allah tu. Sebab saya mengajar kitab ni, kitab lama dulu, buku lama dah. Zaman apa long zaman tahun 2000 saya jadi imam 98 2006. Tu tahun 2002 2003 saya mengajar di saya mula-mula mengajar. Tak. Sebelum tu lagi. Sebab saya duduk di Jeram mengajar sekolah. Saya mengajar gitu. Kalau 1994, itulah. Sempat tu 2000. 6 tahun tu, itu saya mengajar. Kitab tu lama dah.
Dia kata malas mengajar kita. Dulu tak ada terjemah macam ni. Tengok cari. Ni baru, buku ni baru, tapi ni terbarulah. Banyak buku dah. Dia ada pengambil hati. Yang ni, yang satu lagi yang gambar hitam, hati-hati. Hati. Pun warna sama juga. Ini lebih orang kata apa, lebih terperinci dah. Tapi makna dia pergi topak-topak lebih kurang dah. Topak ni bukan topak yang kawan bahasa Arab ni, bahasa Rumi ni, topak yang dia punya. Jadi insya-Allah sekadar itulah saya ingat cukuplah sekadar itu. Mungkin siapa ada pen ke apa ke. Saya ni pen apa ke benda tak bawa.